bahagian individu e-portfolio saya, nama saya Janity Bermas Alexander, nombor matrik saya DB240105. Apa yang awak semua nampak, saya meletakkan cover page di e-portfolio saya, seterusnya tentang saya dan 6 perkara dalam e-portfolio saya. Di bawah itu, saya meletakkan contact info dan 5 media sosial yang saya letak. Dan saya itu juga, saya meletakkan link e-portfolio individu saya. Anda semua boleh klik dan tengok e-portfolio saya. Baiklah, bahagian pertama dalam e-portfolio saya iaitu education background. Pertama sekali, saya ingin memberitahu saya dulu sekolah rendah di SK St. Agustin Betong, Sarawak pada tahun 2010 hingga 2016. Seterusnya, saya pergi ke SMK St. Agustin Betong di Sarawak. Saya bermula belajar di sekolah menengah bermula dari 2017 hingga 2020. Seterusnya, saya berpindah ke College Vocational Betong di Sarawak dan bermula pada 2020 hingga 2024. Dan pada tahun 2023 saya masuk ke Diploma Vocational Malaysia dan saya menamatkan pengajian pada tahun 2024. Dan sekarang saya belajar di Universiti Tun Hussein dan mengambil ijazah sarjana muda pendidikan vocational catering dengan kepujian. Dan saya bermula belajar di universiti ini pada tahun 2025. Seterusnya ialah bahagian personal gallery saya. Saya melampirkan gambar semasa saya intern, gambar family saya, gambar rakan sekelas saya semasa diploma dan gambar rakan sekelas saya semasa di uni, dan sekali adalah gambar saya sendiri. Anda semua boleh lihat personal gallery saya yang saya lampirkan di slide ini. Seterusnya, saya melampirkan resume saya. Anda semua boleh tengok saya punya resume yang saya lampirkan ini. Seterusnya, bahagian testimonial dalam e-portfolio individu saya meletakkan 3 perkara. Yang pertama, program jelajah ilmu Jabatan Hospitality Seni Kulinari semasa diploma saya dahulu. Kami menjalankan lawatan ke mana-mana hotel ataupun restoran yang berada di Sarawak. Seterusnya, kami menjalankan program hibah komuniti lawatan ke rumah anak yatim. Dan yang terakhir iaitu internship. Saya menjalankan internship selama 5 bulan di sebuah hotel Pumen Kuching Hotel di Sarawak. Anda boleh nampak sendiri apa yang saya lampirkan di slide ini. Di atas ini adalah semua achievement yang saya dapat. Anda boleh nampak sendiri video yang saya lampirkan di slide ini. Di atas ini adalah semua. Seterusnya iaitu hobi saya. Saya melampirkan 3 hobi yang saya minat, iaitu Netflix, reading book, cooking and baking. Anda boleh nampak sendiri apa yang saya lampirkan di slide ini. Assalamualaikum and hi to everyone. My name is Alia Sufiana binti Muhammad Fazli. As you guys can see, this is my e-portfolio. So, I am student currently pursuing Bachelor Education in Catering with Honours at University Tun Hussein Malaysia, and I am first year student in first semester. So, based on my e-portfolio, I showing about my education background, my hobbies, my achievement and more. So, why I choose this field? This field combine culinary skill that allowing me to explore to become an educator in culinary and hospitality. So you guys can see my interest and my skill in this portfolio. So my goal also, I want to become an educator, that I want to educate my student about culinary skill. So next, about my education background. So, pada tahun 2017 hingga 2021, saya telah bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Kebun, Kelang, Selangor. Okey. Pada ketika itu, saya telah mengambil kelas aliran agama dan telah menjadi seorang pengawas sekolah. So, ini adalah gambar-gambar saya ketika saya berada di sekolah menengah bersama kawan-kawan saya. Okey, seterusnya, pada tahun 2022 hingga 2024, saya telah melanjutkan pelajaran ke peringkat CJ dan diploma di College Vocational Degree di Perak.
Okey. Saya mengambil aliran atau course dalam culinary art. So, ini adalah gambar bersama rakan-rakan saya ketika saya diploma dan sijil. Seterusnya, saya melanjutkan lagi pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di UTHM. Itu saya dan kawan-kawan saya juga. So, next about my education background. So this is about my hobby. Okay, hobi saya buat masa sekarang ni saya suka 3 benda. Yang pertama, saya suka travelling and playing tourist. Saya suka berjalan, lagi-lagi dengan kawan-kawan and keluarga. Baru-baru ni saya pergi ke Ipoh, Perak. So seterusnya, saya suka menyanyi dan pergi karaoke dengan kawan-kawan saya. So ini adalah contoh videonya. So, this is about my hobby. Okay, hobi saya sekarang saya suka 3 benda. Yang pertama, saya suka travel and play tourist. Saya suka berjalan, lagi-lagi dengan kawan-kawan dan keluarga. Baru-baru ni saya pergi ke Perak. Seterusnya, saya suka menyanyi dan berkaraoke dengan kawan-kawan saya. So, ini adalah contoh. So, about my hobby. Okay, hobi saya buat sekarang ni saya suka 3 benda. Yang pertama, saya suka travelling and play tourist. Saya suka berjalan, lagi-lagi dengan kawan-kawan dan keluarga. Baru-baru ni saya pergi ke Perak. So, seterusnya, saya suka menyanyi dan berkaraoke dengan kawan-kawan saya. So, ini adalah contoh videonya. So, about my hobby. Okay, hobi. Okay, seterusnya, selain tu saya suka food hunting. Saya suka pergi makan. Lagi-lagi dekat tempat kedai viral. So, itu sahaja hobi saya. Okay, seterusnya kita pergi kepada my achievement. So, baru-baru ni saya baru sahaja menamatkan pengajian dan graduate dalam peringkat diploma di UC Milai Negeri Sembilan bersama rakan-rakan saya. So, seterusnya saya juga telah mendapat tempat ketiga pertandingan final year project untuk program seni kulineri. Produk yang saya hasilkan adalah roti gandum berasaskan buah avocado. Seterusnya, pada convocation sijil, saya telah mendapat anugerah pelajar terbaik program dan pelajar terbaik akademik. And then, saya juga mendapat anugerah ketua jabatan program hospitality. So, saya juga telah mendapat anugerah best academic student. Okay, so next kita pergi kepada my gallery. So, saya pernah attend chocolate workshop di college saya sendiri yang diadakan oleh pensyarah saya sendiri dan kolaborasi bersama lembaga Koko Malaysia. So, berdasarkan bengkel ni, saya dapat banyak pengetahuan tentang cara-cara pembuatan coklat, suhu yang betul untuk membuat coklat. Okay. So, ini adalah gambar-gambarnya bersama rakan-rakan saya. Okey, di sebelah sini pula ada video. So, saya pernah attend chocolate workshop di college saya sendiri yang diadakan oleh pensyarah saya sendiri dan kolaborasi bersama lembaga Koko Malaysia. So, berdasarkan bengkel ini, saya dapat banyak pengetahuan tentang cara-cara membuat coklat. So, next, saya juga dengan rakan-rakan kelas saya pernah organize satu guide manje punya program lah orang kata. So, ini adalah hasil-hasil kami. Kami buat egg sandwich, mango salsa, fruit platter. Kita orang buat juga cheese platter. So, ini adalah ada video sedikit. So, next, saya juga dengan rakan-rakan kelas saya pernah organize satu guide manje. Aktiviti pembelajaran semasa amali, ini ada video sedikit. Pada aktiviti pembelajaran semasa amali,
Friends Masak Mali. Ini ada video sedikit. من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد. Terusnya saya juga pernah attend Inora TVET 2023 di College Vocational Kulim. Saya membawa produk inovasi serbuk nasi kerabu. So saya juga pernah membuat apa tu orang kata community service lah. So ini lawatan jelajah industri yang telah kami pergi, iaitu kami pergi ke Madia Hotel, kami pergi Kilang Vitagen, kami pergi Nur Ain's Factory, and then kami pergi ke Kilang Coklat. So akhir sekali kita pergi ke bahagian My Contact. So ada apa-apa soalan, cadangan atau feedback boleh dikemukakan di bahagian kontak ini. So ada email saya yang tertera dan nombor telefon saya tertera. Ataupun boleh layari laman sosial saya atau media sosial saya di Instagram, Facebook atau TikTok. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adriana binti Zainuddin dan ini merupakan individual e-portfolio saya. Di mana di bahagian home saya meletakkan saya punya latar belakang. Nama saya Nur Adriana binti Zainuddin. Saya berumur 21 tahun dan berasal daripada Parit Bunta Perak. Di bahagian ini saya meletakkan sedikit tentang diri saya sendirilah. Kemudian di bahagian ini, bahagian kedua, saya meletakkan education background saya, di mana saya merupakan pelajar lepasan sijil Vocational Malaysia di College Vocational Kuala Kangsar. Seterusnya, saya mengambil sijil kemahiran Malaysia tahap 3 di institusi yang sama, iaitu di College Vocational Kuala Kangsar, dan saya merupakan lepasan Diploma Vocational Malaysia KPM di institusi yang sama, iaitu College Vocational Kuala Kangsar. Saya sekarang sedang melanjutkan pelajaran saya di Universiti Tun Hussein On Malaysia dalam ijazah sarjana muda pendidikan vocational catering. Seterusnya di bahagian testimonial, saya pernah melakukan internship di sebuah syarikat bernama Kobis Bunga Bakery Holding Sendirian Berhad, di mana saya melakukan internship ataupun latihan industri saya selama 5 bulan. Setelah melakukan latihan industri di Kobis Bunga Bakery, seperti yang semua boleh tengok di sini, saya mempunyai pengalaman bekerja selama 6 bulan di syarikat yang sama, di mana saya melakukan latihan industri, di mana saya diserap masuk sebagai pekerja tetap selama
sebagai digital marketer, marketing, di mana saya ditetapkan di bawah Department Creative and Marketing. Seperti yang semua boleh tengok di sini, di bahagian NGO program saya terdapat beberapa lampiran yang saya letakkan, iaitu Rover Scout Secretariat of the Kerian District. Saya merupakan pengangkap kelana daerah Kerian selama beberapa tahun, di mana kami akan dipanggil untuk menjadi facilitator di program-program pengangkap daerah. Seterusnya, seperti yang anda boleh lihat, saya juga menyertai volunteer CSR di Zoo Melaka. Kemudian kita teruskan di bahagian achievement. Seperti yang semua boleh lihat, saya telah lampirkan beberapa sijil penyertaan saya, sijil penyertaan dan sijil pencapaian saya, iaitu yang pertama adalah Innovation Competition and Best Presenter Award. Saya mendapat anugerah juri ataupun anugerah khas juri, di mana saya merupakan presenter terbaik lah. Untuk pertandingan itu adalah pertandingan di bawah College Vocational sendirilah. Kemudian saya ada juga menyertai beberapa talk untuk innovation. Seterusnya, saya juga merupakan pemenang tempat ketiga pidato Piala Diraja Negeri Perak. Saya merupakan public speaking competition. Saya menyertai beberapa public speaking competition. Selain daripada ini, saya juga melampirkan sekali sijil Majlis Apresiasi Akademik ataupun anugerah khas jabatan dan juga anugerah dekan di College Vocational Kuala Kangsar. Di sini merupakan bahagian terakhir, iaitu bahagian contact info. Jika ingin berhubung dengan saya, anda boleh berhubung di beberapa media sosial yang telah saya tetapkan di sini, iaitu WhatsApp, Instagram, LinkedIn dan juga TikTok. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, sekarang ini beralih kepada bahagian saya. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Eva Warnida binti Zakri, nombor kad matrik DB240037. Jadi, seperti yang korang nampak dekat atas ni, saya telah sediakan sekali link e-portfolio saya. Mudah untuk korang akses melalui link tersebut. Jadi, ada 5 perkara yang saya letak dalam e-portfolio, iaitu yang pertama, about me, yang kedua, my hobby, yang ketiga, education background, dan yang keempat, testimonial, dan yang terakhir sekali, contact info. Jadi seperti yang korang tengok, page pertama ni saya ceritakan tentang diri saya, nama saya berasal dari mana, umur saya dan latar belakang saya sedikit. Dan seterusnya pula, di gambar yang kedua dan ketiga tu saya letak gambar family saya. Jadi korang boleh tengok dekat website e-portfolio saya nanti, okey? Okey, seterusnya pada slide kedua e-portfolio saya letak my hobby. Jadi dekat sini saya ada 4 hobi, iaitu hobi yang pertama food hunting, hobi yang kedua suka OOTD, hobi yang ketiga saya suka buat video as a content creator, iaitu saya buat affiliate TikTok. Dan yang keempat ialah saya suka baking. Of course saya suka sangat baking. Jadi dekat situ korang boleh tengok secara detail lagi, okey? Okey, seterusnya pada slide yang ketiga, iaitu saya letak education background. Jadi dekat sini ada 4 fasa education background saya, iaitu education semasa saya ialah sekarang ni di degree. Jadi di degree ini saya mengambil bahagian sebagai pendidikan catering, iaitu di University Tun Hussein On Malaysia. Seterusnya diploma era pula, saya mengambil diploma selama 2 tahun di College Vocational Sibu. SBM era saya mengambil 2 tahun juga di College Vocational Sibu dan mengambil bahagian bakery dan pastry. Dan zaman yang terakhir ialah zaman PT3. PT3 ni saya dekat Sekolah Menengah Agama Sibu.
Sebelum saya masuk ke college vocational, saya bersekolah di Sekolah Menengah Agama Sibu. Jadi korang nanti boleh tengok dekat slide ni, okey? Dan saya ada attach sedikit gambar saya punya convocation. Okey, seterusnya beralih kepada testimonial. Jadi testimonial ni saya letak 3 perkara, iaitu community, intern dan competition. Jadi testimonial community yang pertama ni saya letak 2 gambar dekat situ. Jadi gambar pertama ni saya telah mengikuti program anjuran bakery pastry, iaitu membuat kuih tempatan ataupun pesta kuih tempatan. Jadi untuk gambar yang kedua pula saya mengikuti program membuat croissant di College Vocational Sibu. Okey, seterusnya beralih kepada intern. Intern saya dahulu selepas habis College Vocational Sibu, saya telah intern di satu kedai iaitu Dr. Chef Sibu selama 5 bulan. Jadi dekat situ saya ada terangkan sedikit. Nanti korang tengok dekat atas ni, okey? Dekat atas ni saya ada letak saya intern sebagai pembuat kek dan decoration kek. Jadi korang boleh tengok gambar di atas. Okey, seterusnya pula untuk competition. Jadi dekat sini saya ada letak 4 gambar. Jadi gambar pertama saya mengikuti competition membuat dessert iaitu intermed di College Vocational Sibu. Seterusnya saya mengikuti pertandingan menghias kek menggunakan royal icing. Pertandingan ni diadakan di Kuching, Sarawak. Yang nombor 3 pula saya mengikuti pertandingan membuat fondant, iaitu diadakan di College Vocational Sibu juga. Dan yang terakhir ialah pertandingan inovasi produk. Sama juga saya telah mengikuti program tersebut yang diadakan di College Vocational Sibu. Okey, seterusnya kita beralih kepada bahagian yang terakhir, iaitu contact info. Jadi dekat slide ni saya ada letak saya punya CV, iaitu resume. Korang boleh tekan link tersebut. Sebelum tu saya nak terima kasih kepada semua yang telah melihat saya punya e-portfolio. Jadi dekat slide seterusnya saya akan letak saya punya media sosial. Jadi korang boleh tekan link di setiap media sosial tersebut. Ini adalah contoh resume saya, korang boleh lihat dekat page ni. Seterusnya ialah media sosial, iaitu saya letak Instagram saya. Dekat sini saya ada letak link Instagram saya sekali. Jadi korang boleh tekan link tersebut. Seterusnya di slide yang ketiga untuk contact info, saya letak saya punya TikTok, and link TikTok pun saya ada letakkan. Korang boleh tengok dekat situ nanti. Dan yang terakhir ialah media sosial, iaitu Facebook. Saya ada letak link Facebook saya juga dekat halaman ni. Jadi korang boleh akses melalui link tersebut. Jadi sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mira Aiman Beatrice yang berumur 21 tahun. Saya berasal daripada Parit Bunta, Perak. Di sini saya ingin membentangkan portfolio saya. Jadi dalam slide ini terdapat bahagian di mana saya menceritakan tentang diri saya. Dalam slide ini juga saya menceritakan tentang hobi saya, iaitu swimming, playing volleyball dan juga baking. Okey, tuan-puan boleh lihat di sini saya meletakkan gambar perbandingan semasa saya kecil dan semasa saya dewasa. Saya juga melampirkan link untuk melihat e-portfolio saya. Di sini dalam slide ini saya meletakkan bahagian family saya yang bertajuk Family Sweet Home. Jadi di sini
tuan-puan boleh melihat gambar family saya lah. Ada ibu dan bapa saya dan juga 4 adik-beradik saya. Saya menceritakan tentang ibu saya dan juga saya menceritakan tentang ayah saya. Dan tuan-puan boleh melihat saya mempunyai 4 adik-beradik lelaki. Yang pertama Muhammad Amir Ashraf, Muhammad Amir Aizat dan saya Muhammad Amir Aiman dan adik saya Muhammad Amir Awati. Melalui slide ini terdapat 5 level education background saya, iaitu yang pertama, saya merupakan seorang pelajar sarjana muda pendidikan catering di Universiti Tun Hussein Malaysia. Untuk diploma, saya merupakan seorang pelajar bakery dan pastry daripada College Vocational Sungai Petani 2. Untuk SVM pun sama, saya merupakan saya mengambil STG Vocational Malaysia di KVSP 2. Untuk PT3, saya belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Sarjana Indah. Dan untuk UPSR, saya belajar di Sekolah Kebangsaan Seri Krian Parit Bentar Perak. Berikut merupakan resume saya di dalam slide ini. Jadi tuan-puan boleh melihatlah terdapat contact number saya, education saya dan juga top skill saya. Dalam resume saya juga saya meletakkan achievement saya sepanjang pertandingan saya dan juga work experience saya. Dalam slide ini saya meletakkan tentang testimonial saya semasa dalam e-portfolio. Jadi di dalam e-portfolio saya meletakkan 3. Yang pertama ialah visit dan community service. Jadi di dalam bahagian ini saya banyak join kepada community punya aktiviti seperti lawatan, seperti pameran kepada komuniti luar. Dan yang kedua ialah saya meletakkan kepada internship experience saya. Saya pernah internship di salah satu kilang yang bernama Market Zone di Batu Cave, Selangor. Dan yang ketiga ialah saya meletakkan tentang competition saya, iaitu saya pernah menyertai pertandingan di pelbagai tempat seperti di Jakarta dan juga di Kuala Lumpur. Berikut merupakan pencapaian saya semasa saya berada di diploma. Jadi yang paling latest adalah saya pernah melakukan CSR, iaitu khidmat komuniti di Batam, Indonesia. Kemudian saya juga pernah mendapat award dalam pertandingan inovasi. Berikut merupakan lampiran gambar-gambar yang saya pernah menyertai program-program tersebut. Berikut merupakan kontak di dalam e-portfolio saya. Jadi tuan-puan boleh melihat di dalam kontak saya di dalam slide ini. Saya meletakkan 4 social media saya, iaitu yang pertama Instagram, yang kedua TikTok, dan yang ketiga Telegram, dan keempat ialah Gmail. Jadi tuan-puan ingin menghubungi saya boleh menerusi link-link yang saya beri di dalam e-portfolio saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah binti Hasni. Nombor kad matrik saya DB240121. Saya akan membentangkan bahagian saya, iaitu e-portfolio Nur Hafizah. Di bahagian home, saya telah meletakkan berkenaan dengan diri saya dan juga gambar diri saya lah. Dan di sini saya juga sertakan juga link untuk terus pergi ke e-portfolio saya. Selepas home, di bahagian resume, saya melampirkan sekeping resume tentang diri saya dan juga saya telah melampirkan link untuk terus pergi ke bahagian resume. Di bahagian My Achievement, saya melampirkan beberapa pencapaian saya yang telah saya perolehi selama saya belajar. Selain daripada pencapaian yang saya telah capai, saya juga mempunyai beberapa pengalaman semasa saya belajar dahululah. Di sini saya melampirkan pengalaman semasa saya belajar dan juga semasa saya menjalankan
latihan industri. Di bahagian Contact Me, saya meletakkan nombor WhatsApp dan juga Instagram saya. Jadi sekiranya korang tekan button WhatsApp, logo WhatsApp, dia akan terus pergi ke WhatsApp saya lah, boleh terus WhatsApp. Dan kalau tekan button Instagram, akan terus pergi ke Instagram saya. Akhir sekali, di bahagian kanan hujung ada ikon home. Jadi sekiranya tekan, dia akan terus pergi ke home ataupun semua e-portfolio rakan-rakan saya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.